Baiklah, murid-murid, kita pergi kepada bagaimanakah kaedah kita untuk menjimatkan tenaga di rumah. Pertama, gunakan alat elektrik yang berlabel 5 bintang. Kedua, matikan suis apabila tidak digunakan. Ketiga, gunakan lampu LED di mana lampu ini lebih jimat tenaga daripada lampu biasa. Dan yang terakhir sekali, gunakan tenaga solar. Baiklah, mari sama-sama melaksanakan aktiviti PAK21. Sila imbas QR Code untuk melaksanakan tugasan mereka cipta membina model bangunan hijau dengan ciri-ciri kecekapan tenaga. Di sini, pelajar-pelajar akan dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi, berkomunikasi dan kerja berpasukan. Nak tengok tak model-model yang pelajar dulu laksanakan? Mari kita saksikan. Contoh reka cipta bangunan hijau. Baik. Bangunan tersebut, pelajar pertama tersebut membina bangunan yang ditumbuh dengan pokok-pokok supaya pengudaraan lebih stabil. Ada juga pelajar yang membina panel solar di atap bangunan dan semua bangunan-bangunan ini menggunakan bahan kita semula. Baik, ada idea kan? Sebelum saya akhir pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama membuat uji cepat soalan imbas kaji di mana sila imbas QR Code yang saya tenterakan di skrin. Semoga berjaya dan Assalamualaikum.